Allah Ta'ala ini sebenarnya tak susah langsung, tuan-tuan. 20 sifat ni, adakah Tuhan bersifat dengan 20 sifat? Tidak. Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukalah Quran tu, banyak sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ulama menghadkan sekadar 20 sifat ini untuk makrifat, mengenal Allah. Tak payah banyak-banyak, tuan-tuan. 20 sahaja sudah memadai. Padahal kalau mengaji 20 sifat ni, seminit tak sampai, tuan. Kan? Allah tu ada. Siapa nak nafikan, tuan-tuan? Nah, Syiah pun kata Allah Ta'ala tu ada. Wahabi pun kata Allah Ta'ala tu ada. Ahli sunnah juga mengatakan ada. Cuma ahli sunnah mengatakan ada itu dikatakan dengan sifat wujud. Tak ada siapa boleh tolak, tuan-tuan. Menolak kewujudan Allah kufur. Tak kira daripada siapa pun datang dia. Sama ada daripada Syiah ke, daripada Mu'tazilah ke, Murji'ah ke, Wahabi ke, siapa sahaja, menolak kewujudan Allah kufur. Allah Ta'ala itu adakah ada permulaan wujud dia? Tidak ada permulaan wujud. Kerana Allah itu dia menciptakan dan dia bukan diciptakan. Kalau Allah ada permulaan wujud, maka tak dapat diterima akal. Sesuatu yang asal tidak ada, kemudian ada, tapi tidak ada pencipta dia. Maka dengan sebab itu Allah itu tidak ada awal wujud. Maka apakah nama bagi sesuatu yang tidak ada awal wujud? Dikatakan tidak. Kemudian Allah Ta'ala itu adakah nanti akan binasa, akan mati? Tidak akan mati, tidak akan binasa. Maka apakah bahasa yang nak kita gunakan Allah tidak binasa itu? Perkataannya baqa. Kalau siapa menafikan Allah Ta'ala itu tidak binasa, maka kufur. Sekalipun daripada Syiah ke, Wahabi ke, Murji'ah ke, Ibadiyah ke, apa jua jenis fahaman dia, menafikan Allah Ta'ala tidak binasa itu menjadi kufur. Tetapi ahli sunnah mengatakan sifatnya adalah sifat baqa. Kalau begitu, syurga juga tidak binasa, malaikat tidak binasa, kursi tidak binasa, malaikat yang menengok arasy juga tidak binasa. Manusia ini ruhnya tidak binasa. Al-Quran menyebutkan khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, makhluk juga baqa, kan? Tak, makhluk tidak baqa. Makhluk itu dikekalkan oleh Allah. Dan kekalnya makhluk, kekalnya Allah tidak sama. Seperti dikatakan Allah itu mukhalafah lil hawadis. Tak sama dengan makhluk dia. Walaupun syurga kekal, walaupun ruh itu kekal, walaupun neraka itu kekal, tetapi kekalnya mukhalafah lil hawadis, tak sama. Allah tak perlu kepada makhluk dia. Dan adakah Tuhan ni 8? Tuhan tu satu. Maka apakah nama dia? Apakah nama sifat? Sifatnya nama wahdaniyah. Dan Allah yang esa ini, dialah menciptakan alam ini dengan sifat kudratnya. Dan alam yang diciptakan begini hebat, itu kehendaknya. Dan kemudian adakah diciptakan ini? Allah tidak mengetahuinya dalam sifat ilmunya. Allah itu maha hidup, dan segala yang ada di dalam alam ini Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Dan segala yang kita lakukan ini merupakan perintah yang datang daripada Allah dengan kalamnya. Habis sifat 20, tuan-tuan. 20 sifat selesai sudah. Minit kita belajar. Sebenarnya tak lama, tetapi orang dia memomokkan pengajian sifat 20 ini, nak moyangkan payah. Kemudian eksklusif pula tu ustaz-ustaz je. Dan ustaz yang mengajar tu bukan nak bagi orang faham, nak bagi orang tak faham, kata dia. Padahal sifat 20, tuan-tuan, kami senang sifat, ya. Inilah cara paling rendah orang yang tidak ada pendidikan pun dia boleh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dia mesti ada. Tuhan dia bukan diciptakan. Tuhan dia itu tidak akan binasa sampai bila-bila. Tuhan dia sembah tak sama dengan makhluk dia. Allah tak perlu kepada yang lain. Tuhan dia esa. Tuhan dia maha berkuasa menjadikan alam ini. Dan segala dijadikan itu berdasarkan kehendak dia. Dan setiap sesuatu ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah menyampaikan arahannya dengan kalamnya. Selesai masalah. Tu je. 10 saat lebih kurang. Habis sebab 20. Tapi ulama membahagikan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Dan perinciannya, tuan-tuan kena belajar.
dan belajar berkenaan dengan sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, nafsiyah, sifat salbiyah, pecah-pecahan dia, ta'aluk dia, tidak wajib sama sekali. Itu sekadar fardu kifayah. Artinya dalam kawasan kita ini kena ada seorang yang tahu perbincangan dan perbahasannya. Bukan semua orang, tuan-tuan. Tuan-tuan sekadar wajib tahu Allah itu ada. Dia tidak diciptakan, dia tidak akan binasa, dia tak sama dengan makhluk dia. Allah tak perlu kepada makhluk dia. Allah ni pula dia esa. Allah tu maha berkuasa, dia maha berkehendak, dia maha mengetahui, dia hidup, dia mendengar, dia melihat dan dia berkata-kata. Selesai masalah. Apa dalil dia? Dalilnya adalah alam ini menjadi dalil Allah itu bersifat dengan wujud kidam sampai kepada kalam. Baik. Dan kemudian berkenaan dengan ilahiyah juga, tentang nama-nama Allah, ialah nama-nama telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbahasan berkenaan dengan ketuhanan juga menyentuh tentang qada dan qadar. Itu perbincangan yang pertama. Habis perbincangan yang pertama, iaitu perbincangan ahli sunnah adalah membincangkan tentang ketuhanan yang dikatakan sebagai al-ilahiyah. Yang kedua, perbincangannya berkenaan dengan kenabian atau an-nubuwat, berbincang berkenaan dengan sifat yang wajib ada bagi Rasul dan Nabi. Kita kata Nabi itu mestilah seorang yang benar, Nabi itu mestilah seorang yang amanah, Nabi itu mesti seorang yang menyampaikan, dan Nabi mestilah seorang yang cerdik. Maka lawan daripada sifat ini tidak ada langsung pada Nabi itu sifat pembohong, pendusta, tidak ada. Sifat tidak amanah, tidak ada pengkhianat. Dan Nabi tidak menyembunyikan apa jua yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan. Dan Nabi itu pastilah seorang yang cerdik. Habis perbincangan tentang kenabian. Dan yang ketiga berkenaan dengan perbincangan tentang as-sam'iyat, iaitu perkara-perkara yang kita dengar daripada Al-Quran, daripada sunnah, yakni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa, tuan-tuan? Tentang alam barzakh, tentang malaikat, kita tidak melihat malaikat, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang kebangkitan selepas daripada mati, syurga, neraka. Maka kesemuanya ini dikatakan perbincangan berkenaan dengan perkara-perkara as-sam'iyat, iaitu yang kita dengar daripada lidah para ulama, yang sambung menyambung sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sahaja perbincangan tentang ahli sunnah wal jamaah.